founder tu sendiri. Dia yang duduk dalam comfort zone. Bila dia comfort zone, dia dah duit sikit, dia malah dah. Itu bergantung pada apa yang dia nak. Itu sebab founder, you nak jadi macam mana? You nak jadi penghulu kampung aja. You setakat level kampung. Kalau you nak jadi peringkat negeri, you kena bekerja cara negeri. You nak jadi Perdana Menteri, you kena berusaha peringkat negara. You nak jadi chairman ASEAN, you kena bekerja peringkat ASEAN. Contoh. Jadi juga cita-cita you. Tapi tahu you macam mana. Jadi macam saya dulu, saya jelas saya nak jadi penerbit nombor 1 di Malaysia. Saya nak kalau boleh semua orang baca majalah saya. Dia pandai membaca aja, dia baca majalah daripada Karakra. Dia nak mati, dia baca majalah Al-Nazar dari Karakra. Kan? Dia Nazar ada majalah untuk orang Nazar. Contoh, itu cita-cita saya. Kan? Jadi maknanya kita kena ada big dream. Because businessmen, you are actually dreamers. You are dreamers. You dream. Orang lain tak nampak. Bila orang kata founder, saya tak suka pakai. Saya kata pembina. You bina satu-satu bisnes. Kalau you found satu-satu bisnes, you terserempak, terjumpa, itu you found. Kan? Jadi you kena bina bisnes tu daripada kecil. Contoh, doktor seorang doktor buka klinik untuk servis tu. Lepas tu you expand. Mana kawasan perumahan you ada situ. Then you create. So you build the business. Bukan you pergi satu tengok klinik tu tak ada orang, you masuk pak, you found. Itu founder. So kena guna perkataan pembina. You bina business. You build the business.